1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan yang ketiga dan nama saya Ilana Hidayah binti Azmawi. Nama saya Nur Alia binti Muhammad Alias. Nama saya Nur Erdina Kristina binti Kamaluddin. Okey, kami dari kumpulan ketiga, kami bahagikan kumpulan kami kepada dua grup. Grup yang pertama kami pergi ke Melaka iaitu ke sekolah SMA As-Sayyidah Khadijah, dan grup yang kedua kawan kami pergi ke bahagian SK Siti Alam. Kami yang bertiga ni pergi ke Melaka iaitu ke sekolah SMA As-Sayyidah Khadijah dan akan menunjukkan apa yang kami lakukan di sana. Betul. Antaranya adalah yang pertama sekali, kami menyediakan slide. Slide ada di sini. Slide yang kami sediakan adalah tentang sirah Rasulullah, tentang biodata Rasulullah yang Tentang biodata Rasulullah, kisah Nabi Muhammad daripada kecil dan sehingga dewasa, dan bagaimana perjalanan Rasulullah mendapat wahyu. ya. dan yang terakhir yang terdapat dalam slide itu ialah nasab Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi. Okey, daripada selepas kami mengajarkan apa yang ada pada slide tu, kami membuat game untuk menambah kefahaman para betul. pelajar dan menguatkan daya ingatan mereka. Ya, kami menyediakan game iaitu sebanyak 3 game. 3 game. Yang pertama game labirin. Game labirin. Mereka kena selesaikan kertas A4 berbentuk labirin sampai ke akhir labirin itu. Dan game yang kedua pingpong. Bola yang diletakkan di sudu dan apaskan ke kawan mereka. Dan game yang ketiga meniup belon di dalam cawan. Selepas kami membuat game apa semua itu, kami menguji kefahaman mereka dengan memberikan 15 soalan kepada 15 pelajar. Ya. Selepas kami menguji mereka dan mereka semua menunjukkan keputusan yang bagus, kami juga menyediakan hadiah untuk mereka sebagai tanda penghargaan atas fokus yang mereka berikan dalam kelas. Itu saja. Antara hadiah-hadiahnya di sini. Itu saja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan beralih kepada refleksi individu masing-masing. Ke video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Abdullah Islam. Saya Naina Madia binti Muhammad Rizwan. Jadi kami telah bermula untuk mengajar di sebuah sekolah rendah iaitu SK Siti Alam. Kami mengajar murid darjah 2 yang rasanya mereka sebanyak 40 orang lah. 40 orang. 30 lebih nak ke 40. Kami telah berpeluang untuk mengajar mereka bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan matematik. Subjek-subjek umum, sebab dalam kelas tu terdapat student non-Muslim, bukan yang beragama Islam lah dalam kelas tu. So kita orang tak dapat nak ajar subjek pendidikan Islam. Sebelum kami memberi soalan kepada mereka, kami akan mengajar mereka dahululah. Selepas mengajar, kami akan memberikan soalan kepada mereka, beberapa soalan. Jadi kami mulakan dengan soalan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Permainan dia seperti saya akan memberikan huruf dan mereka akan mengangkat tangan mereka dan memberi jawapan seperti A untuk ayam, dan kalau bahasa Inggeris untuk an lah, iaitu semut, dan sambung dengan huruf-huruf seterusnya. So untuk part kedua iaitu subjek matematik, kita orang ajar diorang subjek matematik. Kita orang first ajar diorang dengan benda-benda basic math seperti tambah, tolak, bahagi dan guna darab. Lepas tu kita orang baru buat aktiviti yang which is kita orang buat soalan kat whiteboard. Lepas tu kita orang akan macam student mana yang nak jawab dulu kena angkat tangan. Siapa yang angkat tangan paling laju, itu student yang kita orang pilih untuk jawab. So bagi student yang terpilih untuk jawab soalan, kena pergi ke depan untuk jawab soalan. Once dia dapat jawab soalan,
kita orang akan kasih dia orang 2 gula-gula sebagai hadiah yang dia orang dapat jawab. Tapi taklah semua dapat jawab. Ada yang salah. So mana yang salah tu kita orang still kasih juga gula-gula. And lepas tu kita orang cuba explain balik kat dia orang macam mana nak kira benda ni untuk dapatkan jawab. Untuk kira soalan yang salah tadi untuk dapat jawapan yang betul. Selepas habis sesi pengajaran, kita orang ada buat sesi bergambar dan juga kita orang agihkan gula-gula yang lebih tu dekat satu kelas. So semua student dapat macam tu. Pengajaran yang kita orang dapat dari projek 5M ni yang mengajar kat sekolah ni, actually benda ni tak mudah untuk jadi seorang guru. Nak kena ada, bila kita nak kena terapkan 5M ni, which is mudaris, muadib, murabbi, mualim, mursyid dalam satu masa. Sebab kita orang kan ajar budak darjah 2, so diorang ni aktif, hyper, susah sangat nak kontrol. So kita orang respect lah ke cikgu-cikgu yang mana dapat ajar budak darjah 1, darjah 2, darjah 3, nak lagi sekolah rendah ni kan. Sebab diorang punya energi tu sangat wow. Tak mudah nak jadi seorang cikgu, tapi kita orang dah cuba terbaik untuk laksanakan projek 5M ni dengan sehabis baik, mengajar dengan kasih sayang, bersabar, nak kena cari idea kreatif, nak lagi ajar budak darjah 2, darjah 3 ni kan. Sebab nak tarik minat diorang, nak fokus diorang tu dekat whiteboard depan tu tak senang lah macam tu. Itulah dia 5M dalam pendidikan Islam. Mudaris, mualim, murabbi, mursyid dan muadib. Guru yang hebat bukan hanya mengajar, tetapi mendidik dengan hati, menjadi contoh, membimbing dan membentuk pribadi murid agar menjadi insan yang berguna di dunia dan akhirat. Saja daripada kita orang. Okay, bye-bye.